pula kita kali ni guys. So hari ni kita nak ke Krabi, Thailand. Macam biasa, aku pergi dengan member-member travel aku, Pika, Iwan and Zul. Kami pergi berempat je. Dalam sejam lebih kita orang sampai di Krabi International Airport. Jalan dekat sini tenang and tak sesak. Kalau korang tengok video travel aku before this, jalan dia macam lebih kurang je dekat Satun or Hat Nhai. Dah nama pun Thailand kan, so mestilah sama. Tu dia, kita dah sampai Ao Nang Beach. Air dia biru je, so tenang kita tengok. Ni kita orang nak on the way ke resort kami. Kita orang ambil boat je sebab e-hailing kat Thailand ni murah-murah je guys. Perut dah lapar, so kita orang singgah nak makan kat sini jap. Kalau korang tengok, dia banyak je sebenarnya makanan halal dekat Krabi ni. Yang ni kita orang makan dekat May and Zain Restaurant. Servis dia laju, maybe sebab tak ramai orang kot. Nasi goreng dia pun nampak menyelerakan. Air Thai tea wajib order je dekat Thailand, sebab kalau dapat yang padu tu lupa. Betul-betul padu baik. Oh, ini diasingkan ya. Habis je makan, kita orang sambung gerak ke resort kami. Sambil tu kita tengoklah view jalan dekat Krabi ni. Syok. Oh, naik motor ke apa ni mesti best ni. Kalau petang-petang kan tengok view macam ni memang syok. Krabi dah panas-panas macam ni, memang tak. Finally, kita dah sampai dekat resort kami. Sepanjang di Krabi ni, kita orang akan stay di Watika Resort and Spa. Setiap negara panggil lain. Rasa semua kena ada ni. Reason kenapa aku pilih resort ni sebab nak jauh dari kesesakan pekan dia. Besides, dalam ni sunyi, so malam-malam tak adalah terganggu sangat nak tidur kan. So bilik kita orang dapat paling ujung sekali mat. So kita orang kena exercise sikit lah nak ke dalam tu. Resort ni sekali tengok macam berantu sebab macam lama and dalam hutan. Tapi so far okey je, tak ada pelik-pelik pun. Cumanya dalam bilik panas sikit lah sebab tak ada aircon. Dia sediakan satu kipas dinding je weh kat satu bilik tu, memang berkicap jugalah. Nah, dekat resort ni actually banyak je bilik lain yang ada aircon ke apa kan. Korang boleh je pilih, tapi kita orang decide untuk stay je dalam bilik yang ada kipas ni je. Mantul. Kat Krabi ni kalau korang nak ke mana-mana better rent motor. Bukan mahal sangat pun, 300 baht saja untuk satu hari. Depend pada model yang korang ambil. Korang je sediakan deposit 3,000 baht untuk satu motor and bagi gambar pasport korang je. Tak perlu risau kena hand over pasport kat diorang, okey? So kita orang ambil 2 motor untuk 2 hari sepanjang di Krabi ni. Dah ada motor kan, so apa lagi, jalan-jalan keliling kota lah guys. Vibes naik motor memang lain. Dengan angin dia, view pantai, memang layan man. So sekarang ni aku nak bawa korang jalan-jalan dekat Pekan Krabi. Jom!
Destinasi kita petang ni Cafe Lom Teleh. Kita orang decide nak minum-minum kat sini sambil tengok sunset. Alhamdulillah dah baca review kat sini semua Muslim friendly. Orang cakap kalau nak cari ketenangan, carilah kat laut. So sekarang aku dah tahu kenapa sebabnya. Korang tengoklah sendiri betapa cantik and healingnya dapat tengok view macam ni. Dekat tepi beach ni ada orang main volleyball. Aku rasa nak join je walaupun tak adalah pro sangat. Habis tengok sunset, kita orang jalan-jalan sikit nak ambil vibes lah katakan. Actually kita orang tengah mencari 7-Eleven untuk beli kudap-kudapan untuk malam nanti. Settle beli kudap-kudap, kita balik resort, solat and rest sekejap. Malam nanti kalau rajin kita keluar lagi, okey? Lepas solat semua, kita orang keluar balik sebab nak pergi dekat night market Krabi. Nak tengok sikit apa ada je dekat sana kan yang menarik ke, kok ada yang best. Time ni tak tahulah kita orang rajin betul ya nak berjalan. Rupanya jauh bak hang. Dekat 15 minit jugalah kita orang jalan kaki nak ke night market ni. Memang ketibas. After gigih bakar kalori, akhirnya kita orang sampai juga ke Ao Nang Night Market. Kat sini crowded jugalah, ada makanan halal and tak halal. So korang kena pandai lah cari, okey? Balik ni kita orang tak larat dah nak jalan kaki. So decide untuk naik tuk-tuk je weh, settle masalah hidup. Trip tuk-tuk selama 7 minit ni around 200 baht. Kira okey lah sebab bagi 4 kan, asalkan tak lencun jalan kaki. Sekali lagi kita singgah ke 7E lah bosku. Kat Thailand ni tak ada kedai convenience store yang lain yang kita orang cari melainkan 7E sebab semua benda ada. Harga sangat pun berpatutan. 7E Thailand ni sumpah jauh gila beza dengan 7E dekat Malaysia. Kalau nak tahu kenapa, korang kena masuk dan tengok sendiri. Good morning semua. So pagi ni kita orang nak naik longboat pergi ke Railay Beach. Nak ke kaunter longboat tu kita orang order boat je untuk ke sana sebab boat kat sini murah je weh. So korang better korang naik boat je kalau dekat Thailand ni. Untuk naik longboat ni, harga return tiket dia adalah sebanyak 200 baht untuk seorang. Dia akan hantar korang ke boat naik tuk-tuk ni. So ini dah termasuk package sekali lah 200 baht tu. To be honest, aku excited pula rasanya nak naik boat ni sebab biasa naik motor je kan. So harap-harapnya cuacanya elok and air tak bergelora. Amin. Hujan weh. Boat park jauh betul dari darat, so kita orang kena cross air ni by jalan kaki. Some of us memang tak expect benda ni, maybe kurang study, so pakaian sangatlah tak sesuai ya. Si Pika ni pakai jeansnya, niat beliau nak OTD dengan ranggi punah sebab basah lencun jilat air laut yang masin ni guys. Dugaan. Benda pun dah sampai Railay Beach. So nak tak nak hujan macam ni kita kena teruskan. Jangan mudah menyerah, cayok demi view yang estetika lagi kan gempaks.
Dalam ni ada jual-jual. So kalau korang nak beli baju ke apa kan, ada je. Aku pun sempatlah grab satu seluar mandi dekat dalam ni. Kita nak pergi ke kafe. Sebelum nak pergi ke kafe tu, kita kena naik boat dan sangat-sangat mencabar. Sini jalan dia macam banjir sikit je. Air naik weh. Sebab actually time kita orang pergi ni musim hujan. Sebab tu paras air dia tinggi sikit. Time pusing-pusing tu terjumpa pula Amazon Cafe ni. So tanpa banyak berfikir, kita orang terus singgah sini nak minum-minum dulu. Dah banyak jalan kan, so kita chill-chill sekejap. Sudah minum-minum, kita sambung perjalanan balik. So aku sebenarnya tak expect jalan dia jauh jugalah ke dalam. Kena masuk hutan-hutan, gua semua tu doh. Ada. So jalan pun jalan, so finally kita sampai juga dekat hidden gems dia. Alahai, tak rasa berbaloi sangat pun jalan penat-penat sebab view dia lebih kurang macam pantai-pantai lain je weh. Tapi tak apalah, ni tanda kita dah sampai. Dia berapa nama? Now masanya kita patah balik and balik ke Ao Nang Beach. Ya Tuhan, another dugaan. Tapi nak balik ni tiba-tiba hujan lebat yang ribut weh. Kita orang dah risau terdampar je kat pulau ni. Angin kuat gila, boleh terbang tudung kalau tak klip betul-betul. Weh, kau lah. Sumpah aku cakap kita orang dah macam masa banjir and tsunami ya. Sumpah tragis. Paling perit speaker, member paling takut and gigil mat. Kita orang yang lain mampu berdoa je semoga semuanya baik-baik sahaja. Mama. Kenapa dia tak nak bawa aku kat sana? Sepanjang dekat atas bot ni, si Pika mengucap tak henti-henti. Maklumlah member tak reti berenang, takut lemas katanya. Time-time ni baru aku nampak dia betul-betul ingat pada Tuhan. Makasih lah. Bukan setakat tu ya ujian kita orang. Dah sampai Ao Nang Beach pun kena jalan kaki across air laut ni. Kali ni lagi jauh mat. Banyak betul rintangan kita orang hari ni. Tak apalah, asalkan semua selamat pergi dan balik.
Now masing-masing dah penat, lencun, barai dan rasa penuh keinsafan. So kita orang nak cari makan dulu sebelum pulang ke resort. Kita orang makan dekat kedai Thai food ni. Kat sini banyak kedai-kedai lain, so korang boleh pilih nak order kat kedai mana satu. Jangan risau, semua kat dalam ni halalan toiban je guys. After rehat-rehat solat, malam ni kita orang pergi dekat Aonang Market sebab aku ada terbaca kat website hari ni ada fire show. Sampai-sampai je memang penuh manusia sebab ni kira malam minggu. Nak tengok fire show ni tak perlu bayar pun, korang duduk je. Persembahan diorang memang epic and gempak. Aku terhibur. Bravo Thai Squad. Dah tengok fire show, perut rasa lapar lah pula. So kita orang cari makan dulu keliling night market ni. Macam-macam ada. Balik dari night market, kita orang singgah lagi dekat 7E untuk beli kudapan malam. Kayalah owner 7E ni sebab hari-hari kita orang masuk kedai dia. Tak, beli apa kak? Beli apa kak? Apa kak? Tengok sendiri, tak boleh. Boleh. Kita beli untuk wrap potato spicy. Inilah masanya kita habiskan sisa-sisa duit bat yang kita ada untuk bagi orang-orang kat kampung ke, kawan ke. Belilah dekat 7-Eleven. Arang. Beli apa? Kena beli esok pagi tak tahu nak breakfast apa ni. Tak sangka dah masuk last day. Pagi ni kita orang decide nak pergi makan and chill-chill dekat cafe. Alang-alang motor masih ada, so pagi ni kita orang decide nak cari cafe tu naik motor je guys. Cafe yang kita orang pergi ni nama dia Smiling Buffalo. So perjalanan around 10 minit dari resort kami naik motor ni. Settle makan and sembang-sembang, tahu-tahu lepas ni nak ke airport dah. Lambai. Balik. Maka tamatlah percutian selama 3 hari 2 malam kami di Krabi, Thailand. Thank you kepada semua yang tengok video ni sampai habis. Harap korang keep supporting me by subscribe, comment and like supaya aku lagi semangat nak post video travel lepas ni. Assalamualaikum semua. Bye-bye. I don't wanna go to another place, even night.